Awak pergi mana? Aku ada masalah dengan awak aku tadi, kata tak. Lepas tu ada stewardess gemuk mana entah aku pun tak tahu. Gemuk jangan main aku lempang kau. Belum pernah lagi mak aku panggil aku gemuk tau. Kau kalau bertergabung gigi kau ke bawah, aku pijak muka kau. Jangan main keturunan Sabar. Kau sabar, aku cakap. Sabar kat mana? Sabar sini. Sini hilang sabar nanti. Okey, sini. Sabar. Sabar. Yang bermasalah aku. Aku ni ceritakan pasal awak aku tadi tu. Yelah, apa masalah kau? Baru nak tanya dah kau nak pijak gigi aku bagai tadi. Baru nak tanya. Tadi kau panggil aku apa? Aku bukan cakap pasal aku ada masalah tadi. Ah. Stewardess gemuk tu datang. Aku kalang ada yang Stewardess tu gemuk, bukan kau. Kau faham? Habis aku apa kurus? Aku kurus kau. Dia tak faham lah. Kau, Kejap. aku baru kawan dia 2 bulan tau. Kau 2 tahun. Kau kejap lagi jadi 2 hari je aku kawan dengan kau orang. Apa? Yang dia cakap kau gemuk, aku kena pahal. Siapa suruh berdiri depan? Sudah, dia cakap pasal stewardess. Apa kena-mengena dengan kau? Tak adalah, dia cerita pasal gemuk. Aku cerita pasal gemuk. Faham ke tidak? Okey. Gemuk is awesome. Dah. Aku rasa baik kau pergi tengok kereta kau ke apa, parking ke tak elok. Aku settlekan dia. Dah, relax lah. Nasib baik kau suruh dia keluar. Bukan pasal apa lagi? Aku dah lah panas. Awek aku buat hal. Kan aku dah kata dah. Ini marah-marah macam ni ada hal lah ni. Apa masalah? Kau pun ada masalah juga? Masalah lah, minta hantaran tinggi sangat. Berapa? Dah aku hantarkan kaki ke muka bagi ngadu dengan mak dia. Mak dia hantar santau, dia gemuk. Bukan sebelum mak dia hantar memang dah gemuk. Kita hari gemuk sikit. Dah. Kau jangan sabar. Kau ni, aku nak cakap dengan kau. Kau ni panah baran tau. Kau tak boleh kalau cakap dengan perempuan macam aku lah. Aku bukan nak kata aku elok. Aku bagus. Aku ni baru kahwin. Aceh baru kahwin. Elok tak ada masalah. Kau masuk kahwin tak ada. Milih sangat. Bukan aku yang memilih. Perempuan tu yang memilih. Kau kena cakap elok-elok dengan dia. Jangan marah. Jangan tengking. Masalah perempuan ni tak faham bahasa. Tak faham bahasa. Kau cakap dah dengan dia sendiri. Kejap lagi dia sampai. Aku ni bukan nak kata terror. Perempuan semua boleh kalau cakap elok-elok. Elok dia. Engkau tu kena sabar. Situ lagi tu sabar.